Kita maksudnya, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami jika istrinya tidak menutup aurat dan suami telah berkali-kali menasihati istrinya? Suami istri tak tutup aurat, bukan maksudnya Nabi SAW mengajak kita si suami kaedah-kaedah dalam kita menulis. Nabi SAW tegur dia, kalau sekiranya dia tak berubah, Nabi SAW asingkan dia daripada tempat tidur. Wahjuruhunna fi madaji'ihunna, pulau daripada tempat tidur, jangan duduk sekali. Kalau tidak juga kata Nabi dalam hadis, wadribuhunna, pukul mereka. Darbun ghayra barih, pukulan yang tak meninggalkan besar. Ini dok dia balu dengan botol, balu dengan kayu, balu dengan penyangkut. Perempuan ni dia lain. Dia tak macam lelaki. Lelaki ni 3 tahun tak apa. Perempuan ni 15 tahun lagi, 3-40 tahun lagi. Ni tua bang buat itu ni tengok. Dia kira hak itu 30 tahun dah. Dia tanya ni. Dia lain jiwa dan perasaan. Ini yang Nabi SAW baca. Darb ghairu mubarrih, pukulan yang tidak ada. Ini 3 cara. Kalau tak boleh pergi juga tuan-tuan dan puan sekalian, yang ini kena pergi kawasan tinggal jaga agama. So ini adalah syariat. Ini bukan benda main-main. Ini bukan benda yang kata apa yang pakai-pakai, tak pakai ikut sukan. Kita lelaki, kita dayus. Dayus ni mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Isteri kita melakukan kemungkaran, sedangkan perempuan ni dia mula. Dia nak masuk syurga mula, tak suami. Tapi lelaki kaya. Lelaki dia bertanggungjawab atas semua ahli keluarganya, khususnya kepada isterinya 100%. Dia nak kena jaga kehormatan isterinya. Dia nak kena jaga maruah isterinya. Isteri nak pergi ke mana, dia kena teman. Dia kena jaga. Dia kena damping isteri dia. Ini tugas dan tanggungjawab sebagai seorang suami. Dia tak boleh berlepas diri. Dia asal Islam menjaga kehidupan para wanita. Itu adalah asas. Sebab itu Nabi kita bahas tentang mahram, bermusafir dengan mahram, la tusafirul mar'ah illa ma'adi mahramin. Jangan bermusafir seseorang wanita kecuali dengan mahramnya. Mahramnya yang paling dekat semestinya adalah suami bagi yang dia berkahwin. Suami. Sebab itu suami ini dia kena jaga, dia kena sebelum untuk menjaga isteri. Dan di zaman Nabi SAW, keadaan masyarakat Arab dulu, tadi saya sebut. Dulu tuan-tuan dan puan Arab ni dia tak bagi isteri pula orang. Dia tak bagi sewenang-wenangnya berjalan, bertebuk siapa lagi, tak bagi. Disebabkan sikap cemburu mereka yang tinggi sangat. Tapi dalam keadaan tertentu, Nabi perintah, Nabi kata la tamna'u ima Allah masajid Allah, jangan kamu larang wanita-wanita Allah untuk menghampiri, mendekati masjid-masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi laluan, Nabi bagi ruang, tak apa. Tapi nak apa? Ada asal masyarakat Arab. Bila kita datang, kita membahaskan tentang syariat, prinsip tak prinsip. Aurat isteri dibuka, yang saya ganjil kepada hari ini, si suami pula harap kat diri dia. Diam. Pakai tudung, tak nampak comel lagi pun. Dia buka sikit, beri sikit. Bagi nampak lima. Dia beri nampak, saya beri subang dekat tu. Dia beri subang, saya beri sangkut kat hidai, putih lima tu boleh tak? Minta buat saya tengok yang pakai seksi, pakai ketat. Adakah kita berbangga orang lain melihat isteri-isteri? Tak tahulah perasaan manusia ni macam mana. Ghirah dia macam mana? Ghirah. Seorang sahabat Nabi yang bertemu dengan Nabi Rasulullah, aku kalau orang bercakap dengan isteri yang orang bunuh dia. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku yang lebih cemburu daripada dan Allah lebih cemburu daripada. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW ni betapa dia cemburu. Dia tak boleh tengok orang duduk main duduk sembang-sembang. Kita ni kadang-kadang ada orang, bukan semua ada orang. Dia tak ada masalah bini dia berdua main tepuk bom orang. Minta kuala cik Mano, pak dia bagi. Dia tengok tak apa, dia pun tak apa. Dia pun tepuk bini kau tu, tak kuala mahoi. Laki dia tengok dia tak ada perasaan pun. Salah dia tak ada. Dalam Islam menutup ruang-ruang yang boleh dibawa kepada kemaksiatan.